Pernah tak anda rasa letih sangat tapi tak tahu kenapa? Atau asyik jatuh sakit walaupun dah jaga makan betul-betul? Mungkin puncanya lebih dalam dari apa yang kita sangka. Apa kata kalau saya cakap, anda mungkin sedang mengalami muflis biologi. Jom kita bongkar sama-sama apa benda ni sebenarnya. Okey, tengok nombor ni. 25%. Banyak kan? Inilah jumlah tenaga badan anda yang otak sedut setiap saat. Bayangkan walaupun anda tengah duduk rehat-rehat je, otak anda tu bekerja macam pelari maraton. Inilah bajet tenaga kita yang sangat-sangat berharga. Tapi, sayangnya, kebanyakan dari kita membazirkan bajet tenaga ni. Fikiran-fikiran negatif macam stres, risau, takut, semua tu pencuri tenaga yang senyap-senyap merosakkan sistem imun kita. Tapi jangan risau, ada cara untuk kita tala atau tune semula biologi kita. Dan perkongsian kali ini dibawakan khas oleh Wellwave Asia Solution, pencipta Vibrational Frequency Patch untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Inilah dia, definisi muflis biology. Satu keadaan di mana kita habiskan tenaga kita pada benda-benda yang tak produktif. Bukan je membazir, tapi ia secara langsung melemahkan pertahanan badan kita. Jadi kita ni lagi senang nak kena penyakit. Okey, untuk faham macam mana nak baiki muflis biologi ni, kita kena tukar cara kita berfikir. Kita kena tengok dari sudut fizik. Macam Albert Einstein pernah cakap, segala-galanya dalam hidup adalah getaran. Dan ini bukan lagi falsafah tau. Ini sains yang dah terbukti. Selama ni, kita selalu tengok diri kita ni sebagai jasad fizikal kan, macam kereta. Tapi fizik kuantum tunjukkan sesuatu yang lebih hebat. Kita ni sebenarnya lebih kepada stesen radio yang sentiasa membuat siaran frekuensi. Setiap fikiran kita tu macam gelombang yang kita pancarkan ke alam semesta. Dan ini bukan cakap-cakap kosong. Ahli fizik kuantum terkemuka macam Richard Cohn-Henry dari Johns Hopkins University pun mengesahkan benda yang sama. Alam semesta ni sebenarnya bersifat mental. Maksudnya, fikiran anda lah yang membentuk realiti anda. Power kan? Jadi, macam mana kita nak tune frekuensi kita ni? Okey, jom kita mula dengan 2 cara paling senang yang anda boleh buat serta-merta. Ramai orang ingat cinta atau gembira tu emosi paling tinggi. Tapi, sains getaran tunjukkan yang ketenangan atau peace bergetar pada frekuensi lagi tinggi, iaitu 600 Hz. Bila anda capai tahap ni, anda masuk satu keadaan yang dipanggil super consciousness. Masa ni, badan anda boleh pulih dengan lebih cepat dan fikiran anda jadi super jernih. Pernah tak anda rasa tenang sangat bila jalan-jalan dalam hutan atau kat tepi pantai? Ada sebabnya, tahu. Bumi kita ni ada degupan jantung sendiri, namanya resonans Schumann, pada frekuensi 7.83 Hz. Dan badan kita pula secara semula jadi bergetar dekat-dekat situ juga. Jadi, bila kita dekat dengan alam, badan kita secara automatik tune semula dengan frekuensi bumi yang harmoni ni. Best kan? Okey, sekarang jom kita cakap pasal bahan api yang kita masukkan dalam badan kita. Dah boleh lupakan pasal kira kalori, zaman sekarang kita kena mula kira megahertz. Cuba tengok beza ni. Makanan yang diproses, frekuensinya kosong, sifar. Benda ni memang pembunuh getaran anda. Tapi sebaliknya, makanan macam herba segar, sayur-sayuran hijau dan terutamanya minyak pati, semua ni ibarat power bank tenaga yang boleh cas semula badan anda dengan frekuensi yang sangat tinggi. Dan ini sangat-sangat penting. Badan kita yang sihat bergetar antara 62 hingga 70 mH. Tapi, bila frekuensi kita jatuh, kita buka pintu kepada penyakit. Contohnya, virus sesama tu bergetar pada 58 mH. Nampak tak? Makanan yang anda makan tu secara langsung akan tentukan tahap frekuensi kesihatan anda. Okey, kita dah tengok cara-cara luaran. Sekarang, jom kita selam lebih dalam. Kita akan tengok kunci utama untuk perubahan yang kekal, iaitu dengan menguasai 95% dari diri kita yang tersembunyi, minda bawah sedar. Kita selalu rasa kita yang buat keputusan kan? Sebenarnya, tak. Minda sedar kita ni cuma kontrol 5% je dari hari kita. Lagi 95% tu, semuanya dikawal oleh program-program automatik dalam minda bawah sedar kita. Inilah sebabnya kenapa azam tahun baru tu selalu kelamut. Minda bawah sedar kita ni tak kreatif tau. Dia macam mesin rakam main semula je. Apa yang dirakam, itu yang dimainkan balik. Masalahnya, kebanyakan program ni dirakam masa kita bawah umur 7 tahun. Dan kajian tunjukkan 70% dari program-program tu sebenarnya sabotaj diri kita sendiri.
Jadi macam mana nak program semula? Ada caranya. Kita kena gunakan waktu emas, iaitu masa betul-betul sebelum kita nak tidur. Waktu ni, otak kita masuk gelombang theta, satu keadaan hipnosis semula jadi. Inilah masa terbaik untuk kita tekan butang rakam dan tanam program-program baru guna ayat-ayat penegasan. Akhir sekali, jom kita tengok alat yang paling berkuasa untuk program semula minda kita. Sesuatu yang kita guna setiap hari tanpa kita sedar, iaitu kata-kata. Konsep ni sebenarnya dah lama wujud. Dalam budaya Jepun, ia dipanggil kotodama. Kepercayaan bahawa setiap patah perkataan yang kita sebut tu ada semangat dan kuasa mistiknya yang tersendiri. Ini kesilapan paling besar yang ramai orang buat. Bila kita cakap, saya mahu sihat, minda bawah sedar kita cuma rakam perkataan mahu tu je. Jadi, kita akan sentiasa berada dalam keadaan mahu, bukan memiliki. Kod yang betul ialah, saya adalah sihat. Macam yang dikatakan oleh pakar biologi sel, Bruce Lipton, tugas minda kita ni bukan untuk soal program yang kita bagi. Tugas dia cuma satu, ambil program tu dan jadikan ia realiti fizikal. Simple. Jadi, walaupun anda tengah tak sihat sekarang ni, anda kena programkan, saya adalah sihat. Inilah konsep fake it till you make it yang sebenar. Bila anda ulang-ulang, minda anda tak ada pilihan lain selain mengubah biologi badan anda supaya sepadan dengan program baru tu. Jadi, persoalannya sekarang bukanlah apa yang berlaku pada saya, tapi frekuensi apa yang saya pilih untuk siarkan hari ini. Ingat, anda adalah pencipta realiti anda sendiri. Jadi, apakah frekuensi yang akan anda pilih?